Kakak, boleh tak ajar cara tutup kemah Oning Ten daripada Utan King tu? Boleh, cakap tak boleh. Sini tengok ni. Ya. Okey, ni saya tunjuk cara-cara untuk tutup awning ten Hutan King ni, okey? Okey, first korang buka dulu awning ni. Ya. Next, korang press dia dekat atas ni. Satukan dia macam ni tau. Sambil tarik dia ke atas macam gini. So, dia akan jadi lembek macam ni. So, korang tolak-tolak macam ni je. Okey, dia jadi macam ni. So, korang letak tengah-tengah ni macam ni. Ya. Untuk bahagian kaki ni, korang regangkan sahaja. Lepas tu baru korang lipat tau. Sebab kalau korang tak regangkan dia, so korang nak lipat tu tak boleh. Korang buat saja step macam ni. And then korang buat untuk setiap penjuru dia, okey? Bila korang dapat bentuk yang macam ni, korang just tarik dia ke atas macam ni saja. Empat penjuru tau. Then korang kemas-kemaskan je lah untuk kita nak letak ke dalam storage bag kita. Lepas tu korang just masukkan je dalam storage bag ni. Jangan risau, storage bag ni korang akan dapat percuma sahaja, okey? So untuk korang yang dapatkan kemah Oning Ten kami ni, just tengok dalam bag aku ni sekarang. So baik korang grab sebelum harga dia kembali normal balik, okey? So jangan lupa tunggu next video Syirah untuk Syirah racun korang lagi, okey? Bye bye.